Hai, saya Nurdiana Nawaz Ibrahim. Ini rangkuman berita Malaysia Now hari ini, 6 November. Kemarahan terhadap langkah kerajaan Akor kepada pelbagai syarat dagang dikenakan Amerika Syarikat terhadap Malaysia bakal diluahkan dalam bentuk perhimpunan besar-besaran. Menurut Ketua Penerangan PAS Fadli Syari, selain menganjurkan forum membincangkan perjanjian itu, ia juga merancang mengadakan Perhimpunan Turun Anwar 2.0 sesulan perhimpunan serupa pada Julai lalu. Perjanjian ditandatangani Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 26 Oktober lalu dikecam pelbagai pihak dan pakar ekonomi sebagai menggadaikan kedaulatan Malaysia. Parlimen hari ini menyaksikan pembangkang menggesa kerajaan menjawab kenyataan dibuat seorang Jeneral Tentera Thailand, Rangsi Kintiansap, susulan tular videonya membidas Anwar Ibrahim sebagai pengintip bagi Amerika Syarikat. Beliau menuduh Anwar sebagai musuh dalam selimut dalam kalangan ASEAN apabila melaksanakan kehendak Amerika Syarikat dan memperdaya rakyat Thailand melalui Perjanjian Damai Thailand-Kemboja yang ditandatangani di Kuala Lumpur bersama Donald Trump baru-baru ini. Antara lain, beliau mendakwa Thailand akan kehilangan hak terhadap sumber nadir buminya akibat perjanjian itu. Sementara itu, Peguam Rafiq Rashid berkata dakwaan berkenaan membuktikan Anwar kini menjadi musuh dalam selimut dan boneka Amerika Syarikat. Pemimpin kerajaan terus mempertahankan keputusan kerajaan menandatangani perjanjian dagang dengan Washington. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zezin memberikan alasan Malaysia mengamalkan ekonomi terbuka dan perjanjian dibuat demi manfaat ekonomi negara. Ia meskipun pakar ekonomi menyifatkan perjanjian itu satu bentuk penyerahan kedaulatan negara.